Manusia Kelantan ni boleh kata mengaji berlaku. Situ mengaji pak pondok tu, orang yang kampung ni mengaji pondok tu, rata-rata pondok seluruh Kelantan menyebabkan manusia Kelantan ni manusia reti agama. Bang reti berlaku, baca Quran reti berlaku, jam hari tu orang semutar berlaku. Orang tak pakai serban jam hari tu, kerana serban ni bagi orang tu haji. Allah ni alhamdulillah tu haji, tu berapa orang serban berlaku. Tak ada apa ni, kesokok-sokok ni kau apa-apa. Sokok ni jenis makhluk tak dikenal. Jadi oleh yang demikian, padahlah kalau Kelantan ni diberi gelaran Serambi Mekah, kerana ada bakat penduduk Kelantan ni terima Islam sebagai satu cara hidup dia, jual beli apa ni, makan minum bini beranak rumah tangga. Dia kata orang Kelantan ni ada cara dia, iaitu cara Islam. Padahlah dia diberi gelaran Serambi Mekah. Kita orang Melayu ni pun kena ingat pada kita orang Melayu Kelantan baik mana baik, kita alhamdulillah diberi pimpinan lagi law ni kerana kita ni menghargai Islam. Coba orang Melayu law tolak Islam, dan sekarang ni boleh tolak Islam, sikit lagi orang lain naik. Tak usah kata apa pun, sikit lagi orang lain naik. Law ni pun balas dua ekor gajah ni, balas cakap pimpinan berpunca daripada masing-masing buat pembangunan ia tidak ikat dengan mata rantai Islam.